Batal atau tidak sedut inhaler di bulan Ramadan? Baik, soalan yang baik. Bulan Ramadan batal tak tengah puasa hidup inhaler bulan Ramadan? Baik. Yang membatalkan puasa kalau dalam mulut ialah melepasikan sesuatu ain lebih daripada kerongkong. Kalau kita ngaji tajwid dipanggil tepat huruf halak. Huruf halak ni huruf yang tak boleh dengung kalau mati jumpa dengan dia. Maka kalau kita sedut inhaler lepas tak pada kerongkong, lepas pada kerongkong. Ini pendapat yang paling ramai dalam mazhab Syafi'i. Jawapan bagi hidup inhaler ni ada 3 jawapan. Jawapan yang pertama, satu kumpulan mengatakan batal. Kerana inhaler ini adalah cecair yang disedut masuk ke dalam rongga mulut dan melepasi kerongkong masuk ke dalam paru-paru. Kerana orang lelah ni ialah saraf ke paru-paru dia itu tersumbat. Saraf tersumbat jadi paru-paru dia jadi sebab. Pasal apa? Lubang napas tadi kepit. Macam orang yang tengah basuh kereta sembuh tajam. Dia tak tubik air. Warna pula anak dia jerit baik. Faham? Anak dia jerit baik belakang. Anak dia akak tak kaipo laju pula. Itulah saraf orang lelah. Maka bila kita hidup inhaler ni akan masuk sampai kepada rongga yang terkepit tadi. Dia pergi kat rongga terkepit tadi, dia akan bius rongga itu dan rongga itu akan terkejut lalu mengembang. Faham lalu boleh menapas semula. Ni inhaler punya tugas, faham tak? Bodoh-bodoh ceritalah. Takut tak faham inhaler kenapa pula liling buat negak ke mana? Jadi dia hidup kat mulut masuk dalam paru-paru. Baik. Lepas pada kerongkong. Pendapat pertama kata batal kerana dia berair. Pendapat yang kedua kata tak batal. Pasal yang membatalkan bagi mereka ini sampai ke dalam perut mengenyangkan. Adapun inhaler tak masuk ke perut, dia pergi ke paru-paru. Atas jalan berubat, tak batal. Dua pendapat situ. Boleh taklid baka mana-mana. Faham tak? Pendapat yang ketiga batal tapi diberi kemaafan. Kenapa? Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Bila orang yang sedang kesukaran diringankan hukum baginya. Tak batal. Dengan syarat dia kronik. Dia nak menyelamatkan nyawa. Bukan penyakit biasa-biasa. Biasa-biasa tiada maaf. Telan obat batal. Telan obat jerawat batal puasa. Telan obat sakit perut nak berak batal puasa. Ini tak terlibat dengan nyawa. Tapi ini terlibat dengan paru-paru boleh jadi mati. Nak menyelamatkan nyawa disedut inhaler tidak batal maaf pada sisi syarak golongan yang ketiga. Soalan seterusnya